warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana Amani binti Muhammad Isri. Saya berumur 16 tahun dari tingkatan 4. Saya bersekolah di SMK Taman Miduri. Sebelum saya memulakan perbicaraan dan perbualan saya pada hari ini, izinkan saya memberikan satu rangkap pantun di klasik. Tiada jalan singkat untuk berjaya, tiada jalan mudah untuk bahagia, tiada jalan senang untuk gembira, semuanya memerlukan usaha. Jadi, marilah saya memulakan perbicaraan saya pada hari ini. Saya akan menceritakan sebuah buku yang bertajuk Best to Do Is That. Tajuk ini penulisnya daripada Encik Lebah. Di dalam buku ini terdapat 5 rahsia untuk menjadi pelajar yang cemerlang, iaitu yang pertama, belajar memerlukan goals. Yang kedua, 4 perkara yang hebat. Yang ketiga, plan 1-5-10. Yang keempat, 10 perkara hari ini. Dan yang terakhir, teknik Pomodoro. Saya akan menceritakan salah satu daripada 5 rahsia bagi cemerlang, iaitu pelajar perlu mempunyai goals dalam kehidupan dan seharian mereka untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Apa itu goals? Goals itu ialah satu sasaran atau strategi seorang pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, anggaplah diri kita ni sebagai pemain bola sepak. Kerana sebelum kita memulakan permainan, kita perlulah melihat jam goals itu tersebut untuk mendapatkan skor dalam perlawanan. Apa yang saya dapat uruskan daripada buku tersebut sebagai seorang pelajar, termasuklah diri saya sendiri, kita perlulah mempunyai strategi dan usaha untuk mencapai kecemerlangan dalam kehidupan kita. Kerana apabila kita mengamalkan tips tersebut, kita dapat manfaat yang baik